Kak, betul ke? Kat sini saya dengar ada nasi lemak dengan sate. Ada. Mana tahu? Saya tengok kat TikTok. Ada Viral, betul? Ada. Nak satu boleh? Boleh. Ui, baik Kak. Okey, So, dapat apa je Kak? Okey, jom. Akak tunjuk apa yang awak akan dapat nasi lemak sate tu. Dapat apa Kak? Cepat-cepat, lapar ni. Ya, sabar. Okey. Nasi lemak. Nasi lemak. Basmati pandan. Warna hijau kan? Nampak ni, bau dia. Wangi Kak, sumpah. Sampai sini bau dia. Best kan? Baik. Kira dapat tekuk macam tu. Okay, so nasi lemak. Lagi Kak, lagi. Lepas tu dia punya sambal. Nampak sambal dia. Sambal dia, merah. Nak sambal lebih ke apa? Okey, biasa je Kak. Saya tak akan pedas, Okey, lagi Kak. Lepas tu ni telur. Separuh biji. Separuh kan? Lepas tu akak bagi ni ikan bilis dengan kacang. Ikan bilis dengan kacang. Kacang-kacangan. Ya, lepas tu dengan timun. Timun. Sekejap. Lepas tu ini yang best sekali. Apa tu Kak? Inilah yang special kat sini. Kriuk-kriuk kan? Kriuk-kriuk. Baik. Okey. Ini nasi lemak biasa. Okey. So kalau nak sate, dua flavor. Dua flavor. Yang ni sate buttermilk. Ni sate buttermilk. Okey, baik. Nampak? Jahat Letak atas Kak. ni. Lagi. Lepas tu yang ni sate sambal kicap. Sambal kicap. Yang ni pedas, manis, semua ada. Baik. Betul? Okey, lagi. Kita ada pelbagai lauk. Macam nasi kandar punya style. Baik. Ada ayam masak merah, ada daging, rendang daging, rendang ayam, paru pun ada, kerang pun ada, semua ada. Boleh tak? Nak ayam goreng boleh tak? Ayam goreng boleh. Ayam goreng Kak, ayam goreng. Bahagian ni boleh? Boleh. Okey. Baik Kak. lah. Apa tu? Abang beruntung sangat. Hari Selasa kan? Hari Selasa, ya. So, kita tengah buat happy hour daripada pukul 9 malam sampai 3 pagi. Okey. So, beli nasi lemak ni. Free side dish? Satu je. Betul. Kira semua ni ya? Semua ni. Kalau macam tu saya nak ni boleh? Boleh. Kobe size? Boleh. Apa tak boleh? Kak, baik sangat kedai ni. Lagi Kak, lagi. Tak cukup tu. Boleh. Baik. Habis ke? Habis. So, berapa total ni Kak? Takut poket saya ni. Jangan risau. Total dia RM14.50 sahaja. RM14.50? Ya. Murah sangat Kak. Murah kan? Tak takut saya buka dompet saya ni. Jangan takut. Kat sini semua makan murah-murah. Okey Kak. Saya makan dulu Kak. Okey, nak satu tak? Boleh. Tak apa. Okey, saya boleh makan sekarang. Okey. Terima kasih Kak. Enjoy. Saya makan dulu.